Hai, hari ini I nak tunjuk satu projek baru. Dia nama Mio Spring. So, ini dia dalam kawasan Township Damuda Cove. So, untuk jenis ini yang 22 kali 70. 4 bilik air. Build up 2,200 square feet. Okay. So, dalam bawah sini ada satu bilik kecil. So, untuk bilik kecil dia masih ada lebih kurang 10 kaki punya tanah lah. So, boleh letak kursi meja, ada board garden. So, ini dia punya tantas. Dapur. Lepas tu belakang sini masih ada 5 kaki punya tanah juga. So, dia ada dinding lah. Okay, bila kita sampai first floor, so dia ada high ceiling, lebih kurang 20 kaki. So, untuk sini dia ada bilik kedua. Lepas tu tantas. Bilik ketiga. Sama, ada sendiri individual bathroom. So, yang ini master room. So, master room dia banyak luas. Okay, ada wardrobe. Ini master bath.